Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan baginya untuk mendapatkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Yang saya hormati jawatan kuasa surau, pegawai-pegawai surau, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita meneruskan lagi kuliah maghrib dengan menggunakan kitab Tafsir Jalalain, Juz'u Amma, juzuk yang ke-30, juzuk yang terakhir di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita membaca pada ayat ataupun pada surah yang seterusnya, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para alim ulama, dan tak lupa juga kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kita buka kitab Tafsir Jalalain, Juz'u Amma. InsyaAllah malam ni kita sambung pada muka surat yang keberapa malam ni? 126. 56. Tak tuan-tuan tanda. Terima kasih kepada tuan-tuan yang menanda. 156 ya. InsyaAllah malam ni kita akan membaca surah Al-A'la ya. Surah Al-A'la daripada ayat 9 hinggalah ke ayat 13. Okey, ikut saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha.
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, pada awalnya kita telah pun membaca surah Fatihah, kemudian diikuti dengan suratul A'la daripada ayat 9 hinggalah ke ayat 13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, meredai, merahmati kita semua dan ditempatkan kita semua di kalangan orang-orang yang saleh di dalam syurganya, insya-Allah. Dengan sebab kita membaca kalamullah pada malam ini. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kita dah masuk pada maqra' yang kedua. Perenggan yang kedua dalam suratul A'la yang disusun oleh ulama tafsir Asy-Syaikh Jalalain. Jadi pada malam ini Asy-Syaikh Jalalain menyusun daripada ayat 9 hinggalah ke ayat 13. Pada perenggan yang pertama, pada bulan yang lepas, kita dah baca daripada ayat 1 ya, hinggalah ke ayat 8. Al-A'la maksud dia maha tinggi. Tu A'la. Tu sebab tuan-tuan, dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ni agama yang paling tinggi. Tak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam tu paling tinggi. Perkataan Islam tu tuan-tuan disebut dalam Al-Quran, disebut dalam surah Ali Imran, juzuk yang ketiga. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Nampak? Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, al-Islam. Nak sebut perkataan a'la tadi, paling tinggi. Sudah tentu bila kita kata agama Islam ni tinggi, Allah itu lebih tinggi lagi. Agama Islam ini kita junjung sebagai kita seorang Muslim. Kita juga meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantar, yang mewahyukan syariatul Islam. Nampak tuan-tuan? Syariat Islam. Banyak syariat Islam ni kita sebut bila kita nak tinggikan agama Islam. Bila mana Allah Ta'ala wahyukan, terutama Al-Quranul Karim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran itu penuh dengan syariatul Islam. Sebab yang kita baca tadi tuan-tuan, berkait dengan ilmu yang tertinggi. Apa dia ilmu yang tertinggi? Al-Quranul Karim. Inilah ilmu yang utama, yang wajib pada semua tuan-tuan. Tak kira bayi, tak kira budak kecil. Anak-anak kita dah hantar budak kecil, suruh mengaji. Tak kira remaja, tak kira kita orang dewasa ni. Dah orang panggil apa? Minta maaf sebut. Jangan marah. Dah senja kan? Dah orang kata, usia dah senja. Alhamdulillah kita mau datang. Kita mau mendalami ilmu Al-Quran. Yang kita baca tadi.
Allah Ta'ala tekankan 3 kali perkataan fazakir, nampak? Kalau tuan-tuan tengok ni, ayat ke-9 ada 2 kali fazakir, az-zikra, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi ayat ke-10 saya zak, nampak tak? Perkataan zikrun, zikra, ya, fazakir, zakir, zikra, saya zakar, ya, nak menyuruh kita supaya apa? Supaya kita selalu menyebut, selalu membaca, selalu mengingati Quran. Tu tuan-tuan, zikir tu, zikir bahasa Arab, bahasa Melayu sebut. Bila sebut, takkan sebutnya tu kena baca. Tuan-tuan sebut, cuba sebut astaghfirullah, cuba sebut tuan-tuan. Tambah sikit lagi, astaghfirullahalazim. Takkan tuan-tuan sebutnya. Tuan-tuan kena baca, kena bayangkan macam mana yang disebut astaghfirullah. Dalam Quran sebut juzuk yang ke-5 surah An-Nisa, tuan-tuan buka. Wastaghfirillah, nampak? Innallaha kana ghafuran rahima. Nampak? Tentang perkataan istighfar ni. Begitu istimewanya istighfar ni, Allah Ta'ala kata, siapa yang suka beristighfar, astaghfirullah. Kalau astaghfiru tak cukup kan? Astaghfirullah lagi. Tambah lagi sikit. Astaghfirullahaladzim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa yang suka beristighfar, maka dia akan dilapangkan rezeki buat orang yang suka beristighfar ni. Rezekinya dilapangkan dengan seluas-luas. Allah. Ibarat air hujan yang turun. Kita tengok tadi hujan turun. Sini hujan tadi. Lebat kan? Begitulah orang yang suka istighfar. Tuan-tuan buka. Wastaghfirillah, Allah Ta'ala sebut. Dan beristighfarlah pada Allah. Bila kita sebut, kita kena membayangkan, kita kena baca. Sebelum nak sebut tu, kita diajar membaca juga. Lepas tu kita bayangkan. Tu kata ingat tu. Kaedah dia baca, sebut, ingat. Tu. Macam tuan-tuan lah baca Fatihah. Takkan terus tuan-tuan sebut. Tuan-tuan kena tengok dulu macam mana surah Fatihah. Ayat dia, tuan-tuan baca. Kemudian tuan-tuan sebut surah Fatihah. Yang wajib kita baca. Berapa kali tuan-tuan dalam sehari? Wajib kita baca. 17. Itu solat fardu. Solat yang wajib. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, dah 10. Maghrib 3, Isyak 4. 10 campur 7, 17. Setiap rakaat wajib membaca. Siapa tak baca, tak sah sembahyang. Hadis sahih sebut. Barang siapa, Nabi kata, barang siapa yang tak baca Fatihah setiap rakaat dalam solat fardu, dalam solat sunat, maka tak sah sembahyang dia. Belum kata solat sunat lagi. Jadi tuan-tuan, ni kita baca malam ni, fazakir, Allah Ta'ala kata. Begitu juga a'la tadi, saya sebut tadi, maha tinggi. Yang mana Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan sabbih. Nak meninggikan Allah ini, kita dengan apa? Bertasbih. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan rukuk. Baca apa? Tak semangat. Sikit lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Semangat sikit. So, macam mana kita rukuk? Tuan-tuan baca tidak? Ada orang dia cuk, laju je. Kalau dia menghayati, memanglah kata sekali pun boleh. Kita digalakkan 3 kali. Tak ada masalah. Sujud kita. Baca apa tuan-tuan? Subhana rabbiyal a'la. Nampak tu? Kataan a'la. Maha suci engkau ya Allah. Subhana tu maksudnya maha suci engkau ya Allah, yang maha tinggi. Nampak dalam kita sujud tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Jangan sujud dengan orang. Jangan sujud dengan makhluk Allah. Pokok, batu, rumah. Nampak rumah baru, rumah banglo. Sujud rumah baru. Ustaz, dia sujud syukur. Tak apalah. Dapat jaringkan gol.
Dia sujud kat padang, dia sujud kat tiang gol tu. Dia sujud syukur. Berjaya dia menjaringkan gol lah, tak apalah. Sujud pada. Sujud syukur ni mana-mana tak apa. Tak perlu menghadap kiblat. Mana tanda kita berterima kasih, tanda kita gembira. Baca apa Ustaz? Baca tu lah. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dapat rumah besar depan rumah. Jangan dia sembah rumah, terima kasih rumah. Tu tak betul. Tu dah berdosa. Tu dah sesat. Haram. Sujud ini hanya pada Allah. Hinanya diri kita ni, letakkan kehinaan kita, rendahnya diri kita ni, tu. Tahap terendahnya seseorang manusia itu, lelaki ke perempuan ke, ialah bila dia bersujud pada Allah. Rendahnya diri kita ni. Tahap titik terendahnya kita, bila mana kita insaf diri kita, kita ni tak ada apa-apa. Tu tuan-tuan, kita mengaji surah A'la. Allah Ta'ala datangkan surah A'la ni kerana zaman jahiliah, kaum kafir jahiliah Mekah banyak sujud pada benda yang bukan-bukan. Banyak pahaman sesat. Bukan saja berhala, tuan. Binatang pun dia sujud. Berlaku tak sampai sekarang? Bukan saja binatang. Orang panggil apa? Bulan, bintang pun dia sembah. Tu banyak ayat Quran tentang bulan, bintang, tentang langit, bumi, menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Itulah bukti kekuasaan Allah yang kita kena menyebut subhanallah. Ni kita diajar, fazakir, maka sebutlah, ingatlah pada Allah dan bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia memberi manfaat. Inna fa'atiz zikra. Nampak? Wahai Muhammad, berilah peringatan jika peringatan itu berguna, memberi manfaat. Apa peringatan Nabi Muhammad nak bagi kepada kaum kafir jahiliah? Kepada umatnya juga, kepada kita, iaitu Al-Quranul Karim. Bukan saja suruh kita baca, tuan-tuan. Suruh kita hafal, kita ingat. Juga Quran ini sebagai penawar. Dalam surah Al-Isra Allah sebut. Selepas surah Al-Isra, surah apa tuan-tuan? Surah Kahfi. Sebelum surah Kahfi, surah Al-Isra. Ayatnya berbunyi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Nampak Allah sebut. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar. Nampak tu? Tu ada klinik, tuan-tuan. Ada satu klinik ni masuk dalam TV3. Apa istimewa klinik ni? Klinik kita pergi, kalau kita sakit, pergi klinik. Ada satu di Kuala Lumpur ni, masuk dalam TV3. Kerana doktor dia, cara doktor tu merawat, suruh membaca Quran. Kamu sakit apa? Oh, kanser. Okey, baca ayat ni. Bagi ubat juga. Tapi dia mulakan, dia didik orang yang datang ke klinik itu dengan membaca Quran. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa. Kita selalu sampai klinik, jumpa doktor, sakit apa? Demam. Tu cek dada kita kan. Ni tak, sakit apa? Okey. Encik, sila baca ayat ni. Ada. Tuan-tuan. Betul lah, kita kena yakin, tuan. Tak boleh ragu-ragu, yakin. Orang yang suka baca Quran, amal apa yang dalam Quran, insya-Allah umur dia akan dipanjangkan. Kita minta umur, selalu kita jumpa orang kata, mudah-mudahan umur tuan dipanjang. Pasal apa? Kita nak bertaubat, banyak bertaubat pada Allah. Sebab kita pendosa. Sana sini dosa. Kan? Siapa cakap tak ada dosa? Saya tak ada dosa, saya mulia. Tak ada. Saya pun banyak dosa. Kita debu-debu dosa. Minta pada Allah kita dipanjangkan umur. Orang doakan kita. Ini ada antara kelebihan orang yang suka baca Quran, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Bukan saja umurnya panjang. Ini umur panjang, tapi terbaring ni masalah juga. Minta maaf. Terbaring. Umurnya panjang, tak boleh berjalan. Allahu Akbar. Ni biar umur panjang apa dia? Sihat. Ada umur 90, sihat lagi. Ada umur 100 tahun. 100 lebih, boleh bawa kereta lagi. Boleh mentadbir negara lagi. Boleh settle masalah umat lagi. Bukan senang, tuan. Kita nak takbir surah pun, nak takbir Korea ni pun macam-macam. Ini boleh takbir negara. Umur dah 100. Nampak, tuan? Jadi mudah-mudahan ada barakah. Orang umur panjang ni, tuan, barakah.
Kadang-kadang orang tanya, tuan, atuk, minta maaf lah. Atuk, ataupun datuk, ataupun encik, sedap sikit datuk lah. Encik jarang lah. Tuan, datuk, pakcik, haji. Apa rahsia haji ni? 90 tahun ni kuat lagi haji. Haji ada bela apa-apa lah. Lain macam lah. Bukan bela. Kebanyakan yang saya jumpa tuan-tuan, minta maaf, ada. Mungkin di kalangan saya, depan saya ni pun ada, minta maaf. Sihat, boleh bawa kenderaan lagi, ya, boleh datang ke surau, masjid, boleh duduk dalam kuliah, boleh duduk di warung, berfikir dengan baik lagi. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kita nak macam ni. Apa rahsia dia? Ni. Yang biasa saya dengar, bangun di awal pagi. Mandi di awal pagi, sebelum subuh. Bangun, mandi, ni ikut sunnah. Kemudian solat subuh berjemaah, jaga solat subuh. Solat sunat fajar, 2 rakaat. Yang kata solat sunat 2 rakaat, yang kata terbaik menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Solat sunat fajar ini, dia akan mendapat segala kebaikan seisi dunia ni. Segala kekayaan. Solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Boleh tuan-tuan? Faham? Jaga. Ranking tertiga solat sunat terbaik. Ya. Solat malam, qiyamul lail, solat sunat duha ni antara ranking terbaik solat sunat. Siapa jaga ni insya-Allah sihat, aman, damai. Tambah pula dia baca Quran. Jadi tuan-tuan, tu rahsia dia, saya tanya. Bangun awal, mandi, insya-Allah sihat. Kemudian lepas subuh baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Sibuk macam mana pun, nak pergi tamrin ke, ya, nak pergi kerja ke apa saja pun, jangan lupa kita mulakan dengan Al-Quran pagi kita. Wa Quran al-Fajr, Allah sebut dalam surah Isra juga. Sebaiknya Quran itu kita mulakan dalam waktu fajar itu, pagi itu. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Dalam surah Al-Isra, tuan-tuan buka. Sesungguhnya baca Quran itu menjadi saksi. Mashhuda. Itu sebab Allah sebut nampak 3 kali. Satu, beri peringatan, dia menjadi manfaat kepada orang yang baca Quran ini. Peringatan ini nama-nama Quran juga. Quran ni daripada perkataan apa tuan-tuan? Kita sebut Quran. Ada perkataan apa tuan-tuan? Qara'a. Pernah dengar tak perkataan qara'a? Tu anak-anak kita hantar ngaji petang-petang apa kan? Iqra. Qara'a, iqra. Apa maksud dia? Baca. Qara'a, Quranun. Apa lagi nama seangkatan dengan Quran? Nama dia banyak. Nur, cahaya. Nurun ala nur. Disebut Quran ini cahaya. Nurun ala nur, dan cahaya ini wa nurun ala yahdi ilal ma'asi. Cahaya ini tak lekat kepada ahli maksiat. Okey tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Ya, muhasabah, kita renung. Muhasabah ni kita check. Checklist lah. Kita hitung diri kita ni malam ni. Kenapa kita berat baca Quran? Nak tidur, nak baca 3 kul pun susah. Nak ambil semayang pun susah. Baca 3 kul. Paling afdal ni, surah Mulk. Jangan tinggal. Baca ramai-ramai. Sebelum kita nak balik apa semua kan. Lepas isyak. Jangan tinggal. Alhamdulillah tuan-tuan. Tahniah. Semalam saya di masjid daerah Perintat. Bagus imam. Diingatkan jemaah baca. Saya rasa imam tu tak ada, habis pakat lebur lah kot. Ada imam yang bagus, dia minta baca. Ada setengah masjid setiap malam baca, tak tinggal. Saya percaya surah tuan-tuan pun jangan tinggal. Baca secara berjemaah afdal, tak ada masalah. Baca sendiri kita rasa tak semangat pula. Bila ramai-ramai ni semangat sikit. Kalau kita qiyamul lail, afdalnya sendiri. Boleh faham tak? Tadi baca Quran ramai-ramai, afdal ramai-ramai. Kena faham. Tapi solat bangun malam, afdalnya kita buat sendiri. Ramai-ramai tak afdal. Berjemaah boleh, tapi lebih afdal kita buat. Bukan kata tak boleh, boleh buat ramai-ramai.
Kalau kita nak memotivasi, nak panggil orang nak qiyamul lail, nak buat program, tak ada masalah. Tapi yang afdal, kita berkhalwah, kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khalwah. Saya nak sebut apa dia tadi, tuan-tuan? Berkenaan dengan Al-Quran tadi. Jangan tinggal. Berkenaan dengan cahaya tadi, nama Quran tadi kan. Cahaya, Quran ini tak bagi cahaya pada ahli maksiat. Itu sebab dia berat nak buka Quran. Berat nak zikir, berat dia nak tengok surau, berat dia nak tengok masjid, berat dia nak duduk di kuliah. Berat dia nak datang kuliah. Sebab dia ahli maksiat. Allahu Akbar. Tu. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Kalau tuan-tuan rasa berat tu, apa dosa? Cuba fikir. Apa dosa ni? Berat nak zikir ni. Hari ni berapa kali selawat? Ada 100? Tak sampai. Allah. 100 tu paling sikit, tuan-tuan. Letakkan dalam diri tuan-tuan, 100 kali berselawat tu paling malas. Saya suka letak dalam diri saya. 100 ni paling malas. Kena lebih pada 100 nak berselawat. Istighfar kena lebih daripada 100 nak beristighfar. 200 ke 300 ke 400. Tu kita. Cuba kita muhasabah. Allah tak ada pun. Kita join ikut. Pergi surau je lah. Pergi surau ikut imam je lah. Tu je lah. Lepas tu tak ada lah lebur. Banyak kita hal-hal dunia. Saya tertarik. Ada kawan saya tadi dia tarik WhatsApp. Berapa minit kita habiskan WhatsApp. Ada gambar rajah. Dia buat macam bentuk infografik lah. Instagram, berapa minit kita habiskan Instagram, Facebook. Quran, disebut situ after Ramadan. Dia buat persoalan. After Ramadan berapa minit? Yelah bulan Ramadan, kita dengan Quran. Kita target nak khatam kita. Ni kita baca Quran. Kita baca. Tapi akhirnya, tu saya sebut tadi, Az-Zikru juga nama Al-Quran. Zikru ni. Huda, petunjuk nama Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna nahnu nalna zikr. Sesungguhnya kami menurunkan peringatan. Peringatan apa? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan dan kami jaga. Nampak? Ada tak usaha cobaan daripada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, puak kafir jahilian, cobaan untuk memalsukan Quran, untuk menokok nambah, untuk menghapuskan Quran? Ada tak daripada sampai kita ni? Ada ke tak ada? Ada, tuan-tuan. Okay, persoalannya, berjaya ataupun tidak? Berjaya ke tidak? Tak berjaya. Ada baru ni viral. Hamba Allah ni kat Eropah. Kalau tuan-tuan tengok viral di TikTok ke mana. Dia cuba nak koyak Quran. Cuba macam nak bakar lah, nak pijak. Nampak tu Allah Ta'ala menggerakkan hati-hati manusia. Ada manusia di sekeliling tu, dia kurang senang. Dia maksudnya, dia tak puas hati cara orang ni nak koyak Quran, nak pijak. Apa dia buat? Dia terus flying kick. Flying kick. Tahu flying kick? Terajang. Terajang kawan. Orang yang cuba nak mengejek Quran, nak pijak Quran ni. Nampak? Allah Ta'ala jaga. Buatlah macam mana pun. Ada tak aduan ke pejabat agama yang kata ada cubaan nak memasukkan Quran, tokok tambah? Ada ke? Ada. Yang mana ada Quran palsu cuba diedarkan di surau masjid, di pintu-pintu sekolah. Dan ada aduan sampai ke pejabat agama. Memang kami ada bahagian buat kuasa. Kami buat operasi pada yang cuba nak memasukkan Quran ni. Kita akan operasi, kita akan rush, tangkaplah. Jadi nak sebut di sini, tuan-tuan, pentingnya sekolah anak-anak tahfiz. Sekolah tahfiz. Pentingnya ada anak-anak tahfiz ni. Sebab apa? Mereka bukan sahaja membaca, menghafal, juga sekarang ni mereka juga apa? Anak-anak tahfiz ni, banyak sekolah-sekolah tahfiz, di training, diberi latihan untuk menulis balik ayat Quran. Allah. Tuan-tuan tengok. Ada adik yang hebat tu, yang meninggal aksiden naik bas Greek. Sampai sekarang kan, orang masih lagi berkunjung di makam dia, di tanah kubur dia. Di Terengganu, adik tu. Sebab apa? Dia bukan saja hafal Quran. Ni anak opsi ni, pelajar opsi. Apa tak nama dia? Yang perempuan tu. Dia juga apa? Masa dia meninggal tu, dia memegang Al-Quran yang dia tulis. Allah. Bukan saja dia membaca, bukan saja dia menghafal,
dia juga menulis balik ayat Al-Quran. Tuan-tuan, balik ni cuba kita homework. Boleh ke buat ke tak buat? Tuan-tuan, tulis balik surah Fatihah. Semua tuan-tuan hafal kan? Cuba tulis. Tak apa. Ustaz peli kami ke? Bukan. Test lah power. Tuan-tuan kan hafal. Boleh baca. Tulis. Mengeletar kan nak tulis Bismillahirrahmanirrahim tu. Bukan. Kita buat, ni lah sama-sama kita buat latih. Latih to be. Okay, kalau tuan-tuan boleh tu, tuan-tuan tengok. Sama tak? Kan banyak masa lapar. Masa kosong tu, tengok. Daripada tulis benda yang bukan, daripada menaik benda yang bukan. Okay, satu lah dapat. Lepas tu, ambil surah yang senang pula. Surah Ikhlas. Tuan-tuan semua hafal kan? Hafal, saya percaya. Saya tanya ni semua hafal. Qul huwallahu ahad. Okay, cuba tulis. Tulis balik. Tanpa melihat. Okay, dah tulis. Tuan-tuan tengok balik. Tu. Barulah tahu kita. Ya, tuan-tuan. Bagaimana. Jadi, tuan-tuan, ni Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang berkehendak, yang mahu, dia akan rasa takut. May yakhsha. Nampak? Yang menerima peringatan Allah ini. Macam mana dia rasa takut? Dia bukan saja baca selalu, dia bukan saja menghafal selalu, dia juga menulis, saya sebut tadi. Dia akan rasa takut. Dan yang penting ni tuan-tuan, ni yang susah. Yang penting ni tuan-tuan, dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Ya, tuan-tuan tengok berapa ramai yang berjaya. Dia ada 8 ta tuan-tuan dalam nak menguasai Al-Quran ini. Ta yang pertama, ta'lim. Memang betul dia nak belajar Al-Quran. Okay, ta yang kedua, dia kena tilawah, dia kena baca. Dia tak boleh diam, dia kena baca. Dalam dia nak mendalami Quran, dia kena baca. Minta maaf sebut, melainkan dia bisu ataupun pekak. Yang buta pun tuan-tuan, baca Quran tuan-tuan. Kan ada Quran Braille tuan. Lagi hebat daripada kita yang celik ni. Minta maaf sebut. Dia boleh hafal Quran. Bukan saja boleh hafal, dia boleh baca dengan baik pula. Allahu Akbar. Banding kita yang celik ini, minta maaf, masih lagi tergagap, tersangkut lagi. Ya. Ta yang kedua tadi apa? Tilawah. Ta yang pertama dia nak belajar. Ta'lim, tilawah. Bila dah baca, dia kena ada ta yang ketiga. Tahsin. Dia memperelokkan bacaan. Bila dia nak elokkan bacaan dia, dia kena belajar tajwid. Ta yang keempat, tajwid. Dia kena tahu hukum hakam. Tuan-tuan, tajwid ni nak mendalami Quran ni. Mak Jaiz tahu ke Mak Jaiz tu macam mana? Dah, menung. Mak wajib tu macam mana? Mak lazim mustaqal macam mana? Dah. Tu baru bab mat. Belum bab ifa hakiki, mim mati, nun mati, belum sifat huruf lagi. Komen. Pat tajwid. Kadang itu sembang. Baca Quran. Tanya bab tajwid. Ma'arif li sukun apa semua. Udah. Tu tuan-tuan, saya nak memahirkan diri saya juga dalam tu, saya kena mengajar tajwid. Saya ada buat kelas tajwid juga. Alhamdulillah. Tuan-tuan pun kena buatlah kuliah tajwid. Ada tak? Guru Quran datang, macam tempat saya ada. Ustaz Imam Muzani. Masjid Langkap ada. Surau Taman Pelangi ada. Ustaz tu guru Quran. Masjid Lebakung ada. Cari guru Quran, lepas tu dia ajar tajwid. Kitab tajwid hijau tu. Haji Abdul Qadir Leong tu. Mudah. Sifat huruf bagaimana. Tu. Ni saya sebut tadi. Lepas tajwid apa dia? Tarjim, terjemah Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha pemurah, lagi maha penyayang. Itu baru terjemah. Bismi dengan nama. Satu-satu. Tafsir. Penguraian pula. Ni kita urai. Ta yang ke-6 tafsir. Ta yang ke-7. Tadabbur. Kita menghayati. Lepas kita belajar tafsir ni. Ni ta yang ke-8 ni. Minta maaf sebut. Ramai yang gagal. Apa dia ta yang ke-8? Ta terbit. Termasuk penceramah. Minta maaf sebut. Pengkuliah. Termasuk Ustaz. Mengamalkan isi kandungan Quran. Betul Ustaz. Ustaz pun gagal apa semua. Penceramah Ustaz sebut. Minta maaf. Saya bagi ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa dia? Surah An-Nisa juzuk yang ke-5. Minta maaf sebut. Termasuk saya pun gagal. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tu kat jam tu. Tu ayat Quran nampak? Kat jam. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu solat dah ditetapkan waktu dia. Wahai Ustaz Syukur, Maghrib 7.24. Kenapa kau lambat lagi? Gagal tak? Gagal. Maghrib 7.24. Sepatutnya
7 suku kau dah ada dah kat surau ni. Bersama jemaah, wahai Ustaz Syukur. Saya lah. Kau Ustaz Syukur lain. Betul minta maaf tuan-tuan. Saya cakap ni kadang-kadang orang marah pula. Bila kita uruskan program dengan berceramah semua. Aduh, kebiasaannya saya uruskan. Minta maaf, lambat dia mah. Jalan jam lah, apalah. Kita dah sediakan homestay rumah. Pun lah, macam mana boleh lambat je? Dah sedia kan lah. Penceramah ni lah kan. Program, kita buat program ceramah. Allah, nampak tuan-tuan. Ini saya sebut ni. Itu baru bab waktu solat. Belum bab ekonomi lagi. Betul ke kamu tak ambil riba? Macam mana kamu uruskan ekonomi? Belum bab ekonomi. Belum bab sosial, politik. Banyak lagi. Ni nak mengamalkan isi kandungan Quran ni. Banyak. Macam mana kamu tabik urus kamu dalam keluarga? Macam mana kamu? Itu saya kata tak perfect. Saya sendiri tak perfect. Banyak saya kena perbaiki bila baca, mengamalkan Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Dan bagi orang yang tak mau ni, dijauhkan. Maksudnya apa? Saya sebut tadi, Quran ini cahaya. Dan cahaya ini tak sampai kepada ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat, orang yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan daripada kasih sayang Allah ini, laknat lawan dia rahmat. Tuan-tuan. Dimurkai Allah ini, hidup dia dalam sengsara. Walaupun tuan-tuan tengok, dia senang hidup dia. Mewah. Rumah besar, kereta besar, semuanya besar. Duit besar, pangkat besar, semuanya besar kan. Dia pun besar, badan dia. Makan besar, gaji besar, semuanya besar. Tapi, dia tak datang pun semayang. Dia tak datang pun kuliah. Jadi tuan-tuan, ini yang Allah Ta'ala bagikan sengsara. Dijauhkan daripada kasih sayang Allah. Mana nak tuan-tuan? Seseorang itu diberikan dengan kasih sayang Allah ataupun dilaknat oleh Allah. Sesiapa yang diberikan kasih sayang Allah, kita boleh muhasabah. Allah Ta'ala dorongkan kita ni tuan-tuan. Ni waktu ni antara maghrib isyak. Tuan-tuan boleh lepak kat kedai, boleh lepak kat Saddam, Gulam, tengok TV3. Tapi tuan-tuan, rasa Allah Ta'ala dorongkan tuan-tuan. Rasa nak datang ke surau, nak datang ke masjid. Alhamdulillah. Nampak tu. Dorongan Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kasih sayang. Ni golongan yang Allah Ta'ala rahmati. Didorongkan tuan-tuan, mulut tuan-tuan ni nak berzikir. Didorongkan tuan-tuan ni selalu rasa diri ni berdosa. Ni tuan-tuan. Bukan rasa selalu diri ni betul. Ni bahaya. Ni iblis, syaitan. Selalu rasa betul, enggan terima nasihat. Fa'aba wastakbar, Allah Ta'ala sebut. Ni sifat iblis. Enggan. Rasa dirinya betul. Rasa dirinya dah perfect. Ni bahaya. Jadi yang dipanggilkan sengsara. Boleh faham tuan? Dijauhkan daripada kasih sayang Allah. Dia rasa dirinya bahagia dengan dosa yang dia buat. Ustaz tegur tutup aurat, dia tak nak terima. Dia apa? Dia marah ustaz balik. Ustaz tegur jangan pergi kelab malam. Kan? Dia tak boleh terima juga. Orang panggil apa? Dia kecam. Kecam balik. Dihina balik ustaz yang tegur. Adakah teguran itu menjatuhkan maruah dia? Tak. Teguran kepada ahli maksiat ni bukan jatuh maruah tuan-tuan. Kita nak perbetulkan dia. Sebab dia buat maksiat terbuka. Contoh, saya bagi contoh. Maksiat ni bahaya, boleh mengundang kemurkaan Allah. Ada 2 orang penzina. Contoh, minta maaf. Di kawasan kita tahu. Kita tak cegah. Sebab 2 orang ni, walaupun sini banyak pondok, pesantren, banyak masjid, banyaknya ahli ibadah dekat 100 orang kawasan ni. Disebabkan 2 orang tadi boleh mengundang kemurkaan Allah, bala Allah. Habis semua. Boleh faham tuan? Boleh tenggelam tempat ni. Tempat ni boleh ditimpa bencana kalau kita tak mencegah. Itu sebab kita cegah tu. Banyak tuan-tuan tengok viral kan. Pencegah maksiat datang. Bukan nak mengaibkan dia, tak. Nak bagi kesedaran. Dan juga kesedaran pada sekeliling ni. Jangan buat maksiat di sini. Kita tengok. Tapi janganlah sampai kita pun ada prosedur, standard operasi. Tak boleh pecah pintu, tak boleh rakam gambar di tengah, orang kata apa, tengah dia buat maksiat ke, ataupun rakam gambar dia tak tutup aurat ke, tak boleh.
Kena blurkan lah gambar tu. Cuma kita boleh beritahu, kita dah buat cegahan dan harap yang lain jangan ikut macam ni. Tu. Bukan kita nak menjatuhkan dia. Okey, baik tuan-tuan. Sikit lagi. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa dia? Yang mana golongan ini bukan sahaja sengsara di dunia, dilaknat oleh Allah, dijauhkan daripada kasih sayang Allah, dia juga akan masuk menderita di dalam api neraka. Dan akhirnya, tuan-tuan ni, dia di dalam api neraka, dia tidak mati dan tidak hidup. Macam mana tu tuan-tuan? Ahli syurga tuan-tuan, ahli yang mendapat nikmat, di alam barzah lagi, dia boleh berkunjung-kunjungan. Ni alam barzah tuan-tuan. Bukan saja waktu raya baru ni. Kita berkunjung-kunjungan, ziarah-menziarahi. Di alam barzah pun. Kata Syekh, ulama' tafsir ni, dia ada mengarang kitab ziarah ke alam barzah. Syekh Jalaluddin As-Sayuti, tuan-tuan boleh cari kitab dia. Ziarah ke alam barzah. Yang mana disebut ahli syurga di alam barzah dan juga di padang mahsyar nanti riang gembira, seronok. Manakala ahli neraka bermula alam barzah sehinggalah dia ke padang mahsyar dan akhirnya masuk ke neraka. Dia terus diseksa, tak mati, tak hidup. Ada satu seksaan tuan-tuan. Sikit lagi, nak habis dah. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dan diceritakan kepada kita semua supaya menjadi pengajaran yang kata tak mati tak hidup. Satu seksaan ini tuan-tuan, kepalanya letak di atas batu. Ini contoh batu ni. Ini batu letak. Dan di atas kepala dia, di atas ni ada batu yang besar. Ada batu yang besar di atas kepala. Batu yang besar tu untuk dihimpap ataupun dijatuh ke atas kepala. Nak tuan-tuan dapat bayangkan kan? Kepala tadi diletak ke atas batu. Ada batu besar lagi atas kepala ni. Untuk dijatuhkan, batu yang besar tadi untuk dijatuhkan di atas kepala ni. Bila jatuh atas kepala ni, apa berlaku tuan-tuan? Tuan-tuan dah bayangkan. Ke tuan-tuan bayang benda lain? Sup ekor. Ke kari sabdam. Apa? Capati sabdam. Dia tak nampak ustaz lah. Dia nampak teh tarik sabdam. Okey, tuan-tuan. Okey, buangkan bayangan tu tadi. Bayangan sabdam itu tadi. Kedai Rasul Gulam tadi. Okay, cuba bayangkan saya sebut ni. Ni Nabi diperlihatkan ni. Nak bagi kita semua insaf. Okey, batu tu jatuh dari kepala tu, apa berlaku tuan-tuan? Hancur lah, pecah kan. Betul naik balik batu. Kepala tu elok balik. Tuan-tuan nampak lah. Dia tak mati, tak hidup. Wallahualam, berapa saat wallahualam. Pum, elok balik. Pum, elok. Macam kita tengok orang nak buat bangunan tu. Orang panggil peling. Tong. Tu. Okey, ini hukuman kepada siapa? Tuan-tuan. Ahli neraka ini, ahli yang diseksa ni, ahli yang disebut apakah dosa yang dilakukan semasa dia hidup ini. Ni, tuan-tuan nampak berat eh? Bila dipecahkan kepala ni, elok balik ke. Ini kata la yamut wala yahya. Tak mati, tak hidup. Hidup kejap, mati je. Hidup kejap, mati. Tuan-tuan, ini golongan orang yang meninggalkan solat. Allah. Apa kaitan solat dengan kepala tadi? Tuan-tuan. Ni, titik saya sebut awal tadi apa? Titik terendah kita ni apa dia? Sujud kepada Allah. Minta maaf tuan-tuan. Beruntunglah pada siapa yang boleh. Sehingga ke akhir hayatnya. Dia boleh sujud kepada Allah. Minta maaf. Jadi kita minta doa pada Allah selalu. Ya Allah, sihatkanlah aku selalu, berikanlah aku kekuatan. Sehingga ke akhir hayatku, ya Allah, boleh sujud kepadamu sentiasa. Minta maaf, kadang-kadang ada orang dia tak boleh dah nak sujud, sakit kan. Lututnya, pinggangnya. Tu saya sebut minta maaf. Tu kita minta pada Allah. Usaha juga. Tuan kalau yang minta maaf sebut, yang duduk tu, memang dia berat sakit. Cuba cari satu masa dia seorang-seorang, cuba juga sujud. Ambil satu masa sujud. Sujud pada Allah. Jangan kita ambil ringan berat. Kita berat-beratkan. Tu pentingnya kita jaga solat. Dalam solat itu, titik terendah kita iaitu kita sujud
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kait dengan surah A'la, nampak? Dalam sujud kita pada kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wallahu a'lam. Terima kasih ke atas segala perhatian. Maaf segala kekurangan dalam penyampaian saya. Jika ada menyentuh mana-mana pihak, saya mohon ribuan kemaafan. Minta nasihat daripada tuan-tuan semua kepada saya lemah ni. Minta teguran, minta bimbingan, minta tunjuk ajar daripada tuan-tuan semua kepada saya lemah. Nampak saya di luar sana buat benda tak elok, buat perkara tak baik, tuan-tuan tegurlah saya, nasihatilah saya. Yang mana saya boleh bantu, saya bantu. Kita bantu satu sama lain. Kita tangguhkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami tentang ilmu agamamu ya Allah. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu ibadah, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu sirah, ilmu mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Seterusnya kami mengamalkan segala kebaikan, ilmu-ilmu yang telah kami pelajari tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kefahaman seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kami mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih kami, beri syafaat kepada kami, termasuk di dalam kumpulannya, termasuk di dalam kelompoknya, sekaligus mendapat syurga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.